حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وآله الكرام شؤون الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا حول ولا قوة. بسم الله ولكن على الله توكلنا. على الله توكلنا. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif sallallahu sirrah. Fahum al-warasatul haqiqiyun. Situ. Wa ila hadza asyara sahibul mabahis, dan kemana ini makna mengisyarat oleh sahibul mabahis, iaitu pengarang kitab al-mabahis dengan katanya, qal tabi'ahu al-alim fil aqwal wal 'abid an-nasik fil af'al wa fihima as-sufiyyu bisabiq lakinnahu qad zada fil akhlaq. Orang beriman itu mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, mana al-alim tabi'ahu, mengikut akan dia, akan Rasulullah SAW. Al-alimu, orang alim, ay ulama uz-zahir, bil aqwal, pada ucapan, mana perkataan, wal abid, dan orang yang ahli ibadat, yang beribadat, fil nusuk, al abidun nusuk, bil af'al, mereka mengikut pada af'al, itulah melakukan ibadat yang zahir. Wa fihima as-sufi, dan pada keduanya ialah ulama sufi pisabiq, pada yang dahulu, iaitulah mereka mengamalkan syariat dan hak tarikat, iaitulah aqwal wal af'al. Kemudian ditambah lakin qad zada fil akhlaq, mereka menambah pada perjalanan kerohanian, iaitu akhlak. Disebut akhlak, disebut tasawuf, ya. Itu ni antara perjalanan yang lengkap ialah sufiyah. Ulama sufi yang mengikut Rasulullah SAW zahir dan batin mereka. Wa zakara al-Qusayri, dan menyebut oleh Imam Qusayri bitafsiri, pada mentafsir qaulihi ta'ala, pada firman Allah Subhanahu wa taala, faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat. Faminhum, di kalangan mereka itu ada yang zalimun li nafsihi, menzalimi akan diri mereka, ai birtikabil ma'asi, mengerjakan maksiat mungkar tak habis-habis. Wa minhum muqtasid, dan di antara mereka pula ada yang muqtasid, yang dalam keadaan pertengahan. Di antara mereka iaitulah turun naik, beramal, kejap maksiat, tobat balik, jalan balik. Jadi dia ni tidak berapa tetap, tapi kerajaan dia lagi lebih atas daripada yang pertama. Wa minhum, dan setengah daripada mereka itu pula, ya itulah yang lebih dahulu, yang berbuat kebajikan, sabiq bil khairat, itulah golongan-golongan ahli batin. Qala inna zalim li nafsihi al-mutamassiku bi aqwalihi alaihi salatu wassalam.
Dan dimasukkan Syekh Qusairi berkata, sesungguhnya yang dikatakan menginyai diri itu orang yang berpegang teguh dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ai faqat, maknanya dia berpegang pada zahir sahaja. Ya. Adapun batin dia tak masuk. Adapun rohani mereka tidak menyelami. Dia sekadar luar saja. Wal muqtasid ay al mutawassit al mutamassiku bi aqwali wal af'al. Adapun golongan muqtasid yang pertengahan, muqtasid bina ay mutawassit yang pertengahan, al mutamassik mereka yang berpegang bil aqwalihi wa af'ali. Ditambah satu lagi, mana aqwal dan af'al. Jadi yang pertama pegang aqwal, mana percakapan hebat, dan af'al tak ada. Amalan luar pun tak penting. Kalau bercakap hujah pun hadis sahih je. Macam orang tak pakai hadis sahih, dia pakai zahir ni. Bab perdebatan luar, maknanya aqwal cantik, bila af'al habis lebu. Ya. Yang kedua dia naik, aqwal ada, af'al ditambah, perbuatan pun cantik juga. Tapi wasabiqu bil khairat, orang yang terlebih dahulu berbuat kebajikan, mana golongan yang al-mutamassik bil akhlaqi, yang berpegang teguh dengan berbagai akhlak alaihi wassalatu wassalam, mana perjalanan rohani baginda sallallahu alaihi wasallam, mana lengkap aqwal wa af'al wa akhlaqi. Ai al-mutamassik bi akhlaqihi, yang berpegang teguh akhlak dengan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zahir dan batin. Bila ba'da tamassuki bil aqwali wal af'ali, setelah mereka berpegang dengan aqwal dan af'al. Aqwal makna perkataan, af'al makna perbuatan. Jadi mereka lengkap perbuatannya, percakapannya, perbuatannya, dan ruhani mereka, akhlak mereka itu lengkap. Itu sebab dia kata para awliya ni orang yang betul-betul mewarisi baginda sallallahu alaihi wasallam secara keseluruhan. Habis itu al-kalamu wal lafzu wal al-kalamu wal lafzu fil birwani wa aqsamuhu salasatun ismun wa fi'lun wa harfun ja'a lil ma'na. Ini tafsir, ditafsirkan patafri'. Itu palismu yu'rab bil khafdi wat tanwin wa dukhuli alif wal lam wa hurufil khafd. Ini saya nak kenal isim pada kaedah, pada indan nahwiyin atau indan nuhah, yu'rabu bil khafd, iaitulah mereka mengenal dengan baris bawah. Ya, kalimat isim tu mana bagi bawah tu isim lah tu. Ya. Wa tanwin, dan ada tanwin. Tanwin apa tanwin? Nunun sakinatun talhaqu akhiral ismi lafzan la khattan. Itu makna tanwin. Bukan tanwin bagi depan dua, bagi bawah apa itu kan. Bagi atas dua tu dipanggil apa? Fathatain. Bagi depan dua tu dipanggil dummatain. Bagi bawah dua dipanggil kasratain. Tanwin ialah nunun sakinah, nun yang mati. Ya, kalau biasa dia bertemu dengan hamzatu waslin, maka kita akan nampak Quran nama tu dibunuh nun kecil. Dia tanwin sebenarnya ialah nun mati. Ya, kalau kita aja zaidun. Ya, zayya mati di atas zai, dan nun mati depan dun, zaidun, ada nun sebenarnya itu. Ya, tanwin ialah nun yang mati, yang berhubung di akhir kalimat isim. Lafzan pada lafaz dia ada, la khattan tidak ada pada tulisan. Tapi nampak bila ada hamzatu wasal, masuk hamzah wasal boleh nampak di bawah ada. Jadi kenal dia dengan tanwin. Tanwin pula panggil tanwin inwat, tanwin tangkir. Ya, macam-macam tanwin itu. Waduhuli alim wal lam, dan masuk alif lam. Al madrasah itu isim pada alif lam, kan. Kemudian wa hurufil hafdi, dan huruf hafad. Ya, huruf yang mana masuk dia, dengan sebab masuk dia, maka isim kena bagi bawah, kalimat tu kena bagi bawah. Bismillah, dan ba tu harfu jarrin. Ya, bismi, ismu tu panggil majrurun bil ba, wa alamatu jarhi kasratun zahiratun fi akhirih. Ya, atau i'rab dia. No, ini nahu. Ini nahu ni kepala. Atau bismi, dia tak boleh baca bisma. Ya, bisma, bismu tak boleh baca.
bismu, bisma tak ada. Kata bismi, kena baca bayi bawah. Sebab apa? Alif termasuk, ba termasuk. Ba tu panggil huruf hafat. Tu. Itu cara zahir ilmu nahu. Sekarang ditafsir mengikut isyarat ilmu hakikat. Yang dikatakan palismu yu'rafu bil habdi wa tanwin wa dukhuli alif wal lam wa huruf al hafat apa? Kalau itu palismu alladhi tazakkarahu wa tahtazzu bihi huwa Allahu jalla jalaluhu. Isim nama yang ya selalu engkau sebut dan bergetar kerananya ya ialah Allah jalla jalaluhu. Nama yang mana engkau sebut akan dia, ya, engkau ingat akan dia dan menggetarkan dengan dia tadi ialah ismu zat Allah. Iza zukirallah wajilat qulubuhum. Sebut nama Tuhan kena gemetar hati. Kalau tidak kita tak masuk zakir yang hakiki. Orang yang menyebut Tuhan secara hakikat tak masuk lagi. Dia sebut Tuhan tapi hati menghayau, itu belum lagi lah. Ya. Itu zikir. Jadi isim dikenakan sini mana nama yang kita sebut yang menyebabkan kalbi kita rasa getaran, baru dia dapat makna isim yang sebenar. Sebab apa tu? Li'anna lisma ainul musamma. Kena bawanya isim tu ya dipanggil ainul musamma, diri yang dipernamakan. Musamma aizat ya. Yu'rafu bil khabdi huwa, apa makna khafat di sisi ta'rif sufiyah arifin, apa dia? At-tahaqquq bizulli was-sufilat was-sufliyat. Makna kalau nak kenal isim tadi itu dengan huruf bawah. Jadi kalau nak kenal Tuhan kau kena rendahkan diri kau tu maksudnya. Bizul, kau tak rendahkan diri, tak lantaikan diri, jangan harap kau kenal Tuhan lagi. Sebab kenal dengan rasa. Bila kita tak tutupkan diri kita, makna kita rasa kita hebat. Bila kau rasa hebat, pintu makrifat ditutup rapat. Takkan dapat makrifat yang sebenar. Ya, makrifat yang membawa kepada kesan kepada qalbi, bukan kesan kepada akli. Ya, kesan pada akal dia membina akidah, kesan pada qalbi dia membina muraqabah dan musyahadah akan Allah Taala. Itu beza dia. Ya. Jadi sebut je nama Allah Maha Besar. Bila rasa di kalbi besar, kita apa? Ya, tahqiq bizul, akan mantap kita rasa hina diri kita. Ya, dan sufliyat dan segala kerendahan diri. Maknanya orang yang inginkan kebesaran, inginkan ketinggian, inginkan dipandang, pandang hebat, orang itu tak akan berjumpa jalan makrifat. Ya, kita kena letak dalam kalbi kita, aku lebih suka tidak dikenali. Itu dia. Ya, kita tidak minat kita dikenal. Kalau Tuhan kenalkan, itu serah kepada Allah punya urusan. Itu bukan kita. Jangan ada satu detik atau satu titik pun rasa nak merasa perasaan tersebut, nak terkenal, nak glamour, habis itu. Itu bisa tertutup jalan makrifat. Sebab isim syarat dia mesti hafat, mesti bawah. Mana kau nak kenal, nak rasa nama Tuhan Jalla Jalalu, bawahkan diri kamu. Kalau lantaikan diri kamu, baru dibuka oleh Allah Ta'ala. Kalau kau tak lantaikan, Tuhan tak akan bukaan. Sebab yang memakai sifat azamah, kebesaran hanyalah dia. Kita tak boleh pakai, haram kita pakai. Bila kita pakai juga, mana kita dapat murka Allah Ta'ala. Kita dapat laknat dari Tuhan. Dan tak akan terbuka pintu makrifat. Ya, terjaga tu. Dan tidak ada orang yang bersifat takabur dalam syurga, tak ada. Tilka darul akhirah naj'aluha lil ladzina la yuridun ululan fil ardi wala fasada. Demikian lagi akhirat al-jannah kami sediakan bagi siapa? Lil ladzina la yuriduna uluwan, bagi mereka yang tidak ada iradah, kehendak dalam hati nak membesar diri, tak ada. Mana bersih sifat. Wala fasada, dan tidak ada iradah nak mengerjakan fasad mungkar, itu sifat ahli syurga. Ya, sama ada syurga didapat di sana ataupun jannatul muajjalah. Itu syurga ma'rifat, itu sifat dia. Ya, kalau ada kepada nak buat maksiat, dia tak ada masuk, Tuhan tak buka lagi. Atau ada ketinggian perasaan nak meninggi diri, sonok. Kita nak tahu bila orang puja kita sonok, tak tahu ya. Orang puja kita sonok sengi, suka sampai kidung ni, apa telinga apa senyum apa telinga. Dia punya senyum kau main melepih. Kalau maki dia, orang marah dia, muka dia masa bukan berubah. Tu habis tu terbelit lagi tu. Tu masih tersimpul hati gitu kan. Sebab apa? Hati dia dengan makhluk.
Lepas tu bila makhluk puji ditekankan, bila makhluk caci dia mula sah. Itu orang tidak mengenal Tuhan lagi. Orang yang mengenal Tuhan tak ada lagi ma fi qalbi ghairullah, tak ada dalam kalbi dia selain Allah. Qala syair, berkata kalam syair sufi, tazallal liman tahwa falaisa hawa sahal, falaisa hawa sahlu, iza radiyal mahbubu sahhalakal al-wusl. Tazallal liman tahwa, engkau menghinakan diri bagi siapa? Liman tahwa, bagi orang yang engkau kasih. Ya, kalau engkau kasih dia, kau tunduk apa cikgu cakap dia. Mana merendahkan kamu kepada zat yang kamu cintai. Mana kalau kamu kasih atas Allah, engkau kena hinakan diri. Tazallal, tazallul tu dipanggil apa? Tu sengaja daripada dipanggil kenderaan, ya, matiyah disarikin. Falaisal hawa sahlu, dan bukanlah kerinduan tu benda yang mudah. Dia nak dapat benda rindu, oh dah senang. Nak rindu dengan Tuhan bukan benda yang mudah. Sebab tu pakaian para awliya, hati dia sentiasa rindu dengan Tuhan. Sebab apa dia rindu? Sebab bertambah makrifat dia makin tinggi. Selagi dia kenal, lagi tu lagi rindu. Ya, sebab tu makrifat tu penting. Kenapa hikmat dia kata suruh makrifat? Sebab bila makrifat, dia makrifat sebenar, dia akan rasa rindu. Ya, sebab dia kenal kehebatan, kedahsyatan Tuhan yang maha dahsyat. Mana tak rindu dan mana tak kasih, mesti jatuh hati kasih. Bila hati dah jatuh ke Tuhan, selamat. Dia takkan berpaling kepada, ya, makhluk yang hina-dina ni. Iza radiyal mahbub, apabila redalah oleh mahbub, oleh orang yang dikasih, di sini ialah Allah Ta'ala. Bila Tuhan reda je, sahhalakal wusl, ya, sahlah bagi kamu akan kesampaian makrifat kepada Allah Ta'ala. Ya, sah makrifat bila apa? Tuhan reda. Kalau Tuhan tak reda, tak sah makrifat dia. Ya, maka Tuhan, di antara sifat orang yang mendapat rida Tuhan ialah apa? Dia menanamkan kerinduan. Dan kerinduan ditanam dengan apa? Tazallul, menghinakan diri dengan Tuhan. Tazallal, hinakanlah dirimu liman taqwa, ya, bagi mereka yang kau kasih, litak sabal izzah, bagi engkau usahakan akan kemuliaan. Jika nak dapat kemuliaan, kau kena hinakan diri engkau dengan kekasihmu, itulah Allah Subhanahu Wa Taala. Fakam izzatun qad nalaha almar'u bizul, bahawa banyak mana kemuliaan sesungguhnya mencapai akan dia akan izzah almar'u oleh seorang bizul, dengan kehinaan. Dihinakan diri, Tuhan buka. Lagi direndahkan diri, lagi Tuhan buka dia. Iza kana man taqwa azizan, apabila adalah mereka takwa yang engkau kasih itu azizan, yang maha mulia, itulah Allah Ta'ala. Walam takun zalilan lahu, ya, maka tidak adalah zalil tu baginya. Maknanya apabila orang yang kamu cintai itu orang yang mulia, namun kamu tidak menempatkan, ya, mencampakkan dirimu, tidak menampakkan kehinaan sebagai orang yang merendahkan diri. Walam takun zalilan lahu, kalau gitu faqra'is salam alal us, ya, ucap, ya, wassalam lah, daripada usul tak sampai lah kau jawab dia. Ya, jadi kalau kiranya kau kasih kepada orang yang mulia sedangkan kau tak nak menghinakan diri dengan dia, jawab dia wassalam. Wassalam ni selamat tinggal je lah, sayonara panggil, ya, kepada, maka ucapkanlah salam, seperpisahan kepada pencapaian. Mana kau tak akan dapat kesampaian dengan Allah bila engkau gagal menghinakan diri kepadanya. Wa qala Syekh Sayyidi Abu Hasan Al-Shazili radhiyallahu anhu, Allahumma annal qauma qad hakamta alaihim bizul hatta azu. Kata Syekh Abu Hasan Al-Shazili, pemimpin tarekat Syaziliyah, Syekh Abu Hasan Al-Shazili, dia kata, Allahumma, ya Allah Tuhanku, annal qaum, bahawanya kaum, qad hakamta, yang telah engkau hukumkan alaihim atas mereka bizul, ya, hatta azu, sehingga mulialah mereka itu, ya. Tuhan hinakan dia, Tuhan angkat dia setinggi-tinggi. Wa hakamta alaihim bil faqr hatta wajadu,
dan engkau tetapkan atas mereka itu dengan faqad. Faqad maknanya kehilangan, ya, sehingga mereka menemukan, maknanya keagunganmu tadi, sehingga engkau hukum atas mereka bil faqad. Tak ada apa, ya, tak ada apa yang dicari, mana dihina dia. Macam orang dapat kemuliaan, dapat apa, dia tak ada satu benda pun, tak ada dalam hidup dia. Ya, semata-mata dengan engkau hatta wajadu, sehingga mendapat mereka itu, mana sampai mereka itu kepada Ta'ala. Jadi kosonglah tu maksud ini. Farriq galbak minal awil, kosong, tak ada apa orang tengok, ya. Tu. Jadi apa maksud sini wal maqsudu huna, maksud di sini apa? Bizul huwa zulun nafs, kehinaan diri kita tu, ya, hinakan fi talabil haq, pada menuntut al-haq Allah Ta'ala. Yuzharu zalik bainal aqarib, bainal aqran, nah saya dizahirkan demikian tu antara, ya, orang yang menjadi aqran, maknanya kawan rapat, itulah orang yang sejalan dengan kamu. Bila kau maksud di sini kau hinakan diri akan nafsu pada menuntut Ta'ala, dizahirkanlah bagi engkau akan segala orang-orang yang menjadi, maknanya pendekat kamu kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Litamutan nafs, supaya tamut, engkau matikan akan nafsu sari'an, dengan cepat. Kata gitu, patuh ya ruh, bagi hiduplah oleh roh bima'rifatil haqqi wa syuhudi. Kau matikan nafsu dengan cepat, jangan lambat lagi, bunuh aja dia, ya. Nasai cepat engkau sampai kepada ma'rifat dan syuhud akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah. Wazalik kalmash bil hab, dan demikian itu sebagaimana orang yang berjalan dengan merendahkan akan diri, ya. Dia buat misal, jika maknanya itu, dia kata apa, dapat, ya, seperti berjalan dengan menunduk. Maksud dia kalmashi bil hab, berjalan dengan tunduk. Wa ta'ariyatir ra's, dan mengosongkan kepala daripada apa? Daripada tutupan. Mana berjalan tu dia tunduk, piam tak pakai, macam orang bodoh, kan? Ya, jadi dia menghinakan akan diri. Fil mawdi'in ladzi yarahu, pada tempat yang melihat akan dia oleh manusia, annas, ya. Kasual fil khawanit wal aswaq, sebagaimana orang-orang yang meminta-minta, ya, soal mana orang yang minta sedekah tu. Kita tengok macam mana, kan, tu banyak wali-wali dulu ketes macam tu, macam mana berlaku pada Syekh Ali Al-Khawas menguji Syekh Abdul Wahab Sya'rani, murid dia. Dia suruh apa? Puang pergi kau, ambil ni, pergi tengah bandar tu, kemudian bagi orang tadi apa, duit, kau ketuk kepala kau sekali sampai habis duit tu. Imam Ghazali buka baju kau semua tu, dia tengah pasar tu buka. Jubah-jubah kau tu buka. Kau jubah mau pakai yang kemegahan ulama tu buka. Kau siram air ni. Itu jangan cari apa? Khaf. Maknanya cara kita nak down, menundukkan akan nafsu tadi. Bila nafsu tertunduk, baru dia rasa kelazatan dia dengan Tuhan. Apabila nafsu dah tunduk, apa makna dia? Dia tak akan menghadap pada makhluk. Nafsu yang menghadap pada makhluk, bermakna dia tak tunduk pada Tuhan lagi. Jadi bila tunduk tu, terbuka lah, Tuhan akan buka. Fahaza huwa zul, inilah dia kata menghinakan diri, kehinaan, menghinakan diri itu yang diiringi beroleh kemuliaan, ya. Yang akibuhu, mengiringi akan dia al-izz billahi, jadi kemuliaan dengan Allah. Orang kata dia orang gila. Tapi hakikat dia itu orang yang hebat di sisi Allah, sebab dia telah berjaya kehebatan dia menumpaskan nafsu, yang meraih mencari kedudukan di sisi makhluk. Wa tahya bihi ruh, dan hiduplah dengan dia oleh ruh, dengan apa? Bisyuhudi maulah, dengan musyahadah akan Tuhannya. Kemudian wa ya'rifu bihillah haqqa ma'rifatih, dan, ya, mengenallah dengan dia tadi, dengan menghinakan diri tadi itu, dengan Ta'ala, atau mengenal aib syuhud,
ya akan adalah haqqa ma'rifati. Sebab mengenal Tuhan bisyuhud itu dipanggil ma'rifat yang sempurna, ma'rifat yang hakiki, ma'rifat khassah. Wa huwa dipanggil ya iaitulah haqqul ma'rifat tu apa? Ialah ma'rifatul ayan, ma'rifat dengan terbuka mata dalam. La ma'rifatud dalil wal burhan, bukan ma'rifat menggunakan dalil dan burhan. Dalil itu peringkat usuluddin, burhan dikemas lagi lah. Ma tarakaba min dalilain fa aksar, barang yang bersusun lagi dua dalil lagi banyak hujah, macam dalam keadaan mantik kan. Jadi maknanya itu dipanggil hujah dalil. Sehebat mana pun dia masih lagi menggunakan akal. Sebab lagi kita gunakan akal belum naik zauq, maka dia banyak lagi kelalaian. Dia kenal tapi kenal banyak lalai. Jadi maknanya bukan ma'rifat dalil wal burhan, tapi ma'rifat sebenar bizauq wal wijdan, syuhud wal ayyan. Artinya dia kenal dengan proses riyadhah dan mujahadah. Banyak orang alim ada ilmu, tapi ilmu dia setakat mana? 4 mazhab, 5 mazhab alim, tapi ma'rifat dengan Tuhan dalil dengan burhan. Ya. Dia datangkan satu sifat 1000 dalil. Ya. Wujud 1000 dalil, qidam 1000 dalil, masya-Allah. Ya. Imam Fakhruddin Ar-Razi. Ya. Tapi ikut cerita Tuan Guru, ketika akhir umur itu dia dibantu oleh Ibn Arabi. Ibn Arabi semayang, tiba-tiba kaki jari dia bergerak. Jadi dia semayang ni tak bergerak, macam tiang tegak betul-betul kan. Waliullah menghadap Tuhan tahu tak. Tiba-tiba bergerak tu, orang pun tanya dia, kenapa saya di Syekh bergerak jari kaki? Jika ketika itu dia kata Imam Fakhruddin Ar-Razi menghadapi sakaratul maut. Jadi banyaklah ya, setan tu urung dia, maka aku tendang dia. Aku isyarat dengan jari kaki pun. Takwa habis. Alhamdulillah dia mati selamat dia. Tu wali punya cerita tuan ni. Ni para awliya punya cerita. Dengan pembukaan hebat. Makam yang tinggi, dia ahli kaum yang Tuhan berikan berbagai-bagai kurniaan karamat besar pada dia. Ya. Tu dia. Habis. Bila hafzi satu tanda isim. Ya. Kemudian wa ammat tanwinut tankir, ya, bi an yatanakkara min jami'in nas wa yasurra minhum hatta yata'annasa billahi ta'ala. Tanwin banyak. Kemudian masuk akan datang ni masalah tanwin tankir. Dia ada tanwin iwat, tanwin muqabalah, ya, macam-macam jenis tanwin. Maka dihuraikan tanwin tankir ya, secara sufi akan tan. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ma'alif rahimahullah ta'ala. Sawawala. Qala ma'alif rahimahullah ta'ala. Setengah daripada adab dia memuliakan kitab, dan setengah daripada membesarkan ilmu tu, supaya ilmu tu mendapat berkat, membesarkan kitab yang ia mutalaah akan dia dan mengaji ia daripadanya. Maka saya bagi penuntut ilmu itu bahawa tidak mengambil ia akan kitab melainkan dengan wudu. Kita jangan pegang kitab melainkan ada air sembahyang, bahawa dia ada keberkatan dia. Ya, tu adab nak belajar kena ada air sembahyang, sebab ilmu tu nur. Sembahyang, air sembahyang pun nur. Bila nur ala nur, bahawa dia mantap benda ni. Dan dihikayatkan oleh Asy-Syaikh Imam Asy-Syamsul A'immah Al-Hawwani, bahawasanya berkata ia, sesungguhnya mencapai aku akan ini ilmu dengan membesarkan dia, mentakzimkan dia, kerana bahawasanya aku tiada aku mengambil akan kertas melainkan dengan berwudu. Ya, dia ambil kertas tu, nak dobit nak apa tu, semua ada air sembahyang. Ya, itu adab supaya ilmu tu berkat. Dan bahawasanya Asy-Syaikh Al-Imam Syamsul A'immah Asy-Syarqashi adalah ia sakit perut, dan adalah ia mengulang-ulang akan pengajarannya yang ia mutalaah akan dia pada satu malam. Maka berwudu ia pada demikian itu malam
17 kali. Dah sakit perut? Sakit perut mula-mula terberak, mula-mula terkentut kan. Jadi batal wuduk, ambil lagi wuduk. Nak ulang lagi, terbatal lagi, ambil lagi. Sampai 17 kali. Kita barang sekali dah malah letih. Diulang dalam sakit perut, tenaah. Dalam sakit perut batal wuduk, ambil lagi wuduk 17 kali ambil. Satu malam. Masya-Allah. Tu hebat orang tu dulu. Kerana bahawasanya tiada mengulang-ulang yang melainkan dengan berwuduk. Dia nak telaah kitab tu, dia pegang di kitab, dia kena ada air sembahyang. Bahawa dia ada berkat. Tu adab semua. Sebab ilmu tu jadi berkat. Allah Ta'ala bagi. Sebab apa? Ditakzim. Sebab dia membesarkan ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian bermula kenyataan yang demikian itu. Dia mengajar dalam masjid, tak mandi hadas lagi. Dia mengajar masjid, ulama besar. Alim mazhab tuan, hebat, pong-pong, mana boleh beribu. Rupa mengajar tak mandi hadas. Dia kena pukul dengan waliullah. Habis semayang kan, cerita masyhur kan. Dia pun buka soalan. Ada apa-apa soalan? Seorang wali angkat tangan. Saya nak tanya tuan guru, ulama syekh kan. Ada kita apa soalan? Apa hukum orang duduk dalam masjid dalam keadaan berhadas besar? Dia tak jawab, dia tutup kitab tu dia bangun. Dia kata ini soalan tembak kat aku ni bukan sebarang orang gitu. Terus tutup kitab tu. Rupanya tak mandi hadas lagi, baca kitab dalam masjid. Tak mandi hadas. Bukan tak ada wuduk, ada besar lagi teruk kan. Tapi ilmu ada. Wah, huraikan dempang-dempung. Nak tahu cabut mic tapi adab. Jadi kena dengan wali Allah tu down tu dia. Terus bongkau dia tu. Tu wali tak kata apa, tanya je. Orang duduk masjid tak ada. Ada besar hukum gitu. Allah. Bermula kenyataan demikian itu kerana bahawasanya ilmu itu nur. Dan wuduk itu pun nur. Dua-dua nur. Maka bertambah-tambah oleh nur ilmu dan nur wuduk. Bau cantik. Bahawa dia masuk dalam kalbi itu ada keberkatan dia yang membawa kepada mudah ia nak beramal maknanya. Dan setengah daripada membesarkan kitab itu wajib ia bahawa tiada menghunjur ia akan kakinya pada kitab. Kalau kita belajar tu jangan kitab kita letak di bawah. Kalau boleh kitab tu atas lutut kita. Ambil tempat apa semua tu letak atas. Tu kaedah adab. Kadang-kadang kitab letak kat bawah. Tu kurang ajar macam tak reti bahasa. Membesarkan kitab wajib ia bahawa tiada menghunjur ia kakinya kepada kitab. Kat rumah ke duduk ke tempat lami kitab, jangan hunjur kaki. Dan bahawa menghantar ia akan kitab tafsir di atas segala kitab yang lain. Susunan kitab pula tafsir kena duduk atas. Bahawa tafsir bukan kitab hadis. Bahawa kitab hadis bukan kitab ulama. Tak boleh kita letak kitab ulama atau tafsir, jangan. Tafsir lebih tinggi. Hadis nombor 2 kurang kalah ulama. Ini surat khabar letak tu kitab. Otak ngajau pada bebal. Kadang mengaji tak pasal ni. Dia ambil dia punya apa? Handphone dia letak atas kitab dia. Dia ambil pensil dia letak atas kitab dia. Jangan letak atas kitab sembarang benda. Tengok susunan ni, nak susun kitab kena tahu. Ni mengaji puluh tahun susun kitab tak reti. Kalau kita tengok atas kitab kita susun siapa dia susun sini bertergabur ni. Tukang kemas jaga kan, dia kemas-kemas jangan dia pakai letak ambil ikut. Dia ikut apa? Ikut kecil besar. Kau ingat susun sawi je pun. Ambil kitab kecil tak atas. Rupa kitab bawah tu kita tafsir. Atas tu kita nahu. Kita nahu kita tafsir mana besar, kita tafsir di atas. Nampak kita kecil dia susun macam susun barang. Ini bukan barang. Ilmu tu kena letak standard dia tu. Quran atas sekali, tafsir atas sekali. Kalau tuan guru saya Muallim Haji Wahid dan sejadah dia tu tak boleh berubah tu. Sejadah dia tu ada sekali dia dah kemas dah sejadah dia kan, tempat semayang dah berubah, yang atas bawah tahu dia marah bertempik, siapa ubah ni? Kau tak tahu apa makna aku letak ni. Dia buat pasal kan aku letak semua ada makna dia kata. Kecut orang semua tak berani. Kau jangan usik, kau nak kebas-kebas dia bersih dah, letak macam biasa balik. Ini dekat orang ni bagus sikit tak atas lah. Ni tak atas kan. Mak Walim marah tu. Kau tahu aku letak ni apa makna? Senyap tu dah kan. Kau tak tahu punya main-main. Jangan usik benda ni kata. Kita pakai susun kot kepala kita. Lawas sikit tak atas ni kan. Kadang orang tu ada istilah cara-cara sufi macam-macam kan. Sejadah orang tak bagi ubah yang dia letak, kau jangan kacau tu. Allah karim macam-macam. Kalau abang mursyid pula disuruh tiap-tiap sembahyang sejadah kau jangan tutup.
kat rumah bila sembahyang buka sejadah. Masyayikh datang kata. Mungkin kadang masyayikh dia minat pakai sejadah ni, so letak itu kau pergi alih pula. Ya. Kadang mungkin ni sejadah yang kau pakai tu dia suci betul, zahir batin. Oh, halal tu, yang satu tu mungkin ada syubhat. Ya. Sebab dia tak minat nak pakai. Macam-macam pandangan arif billah kita kan tahu pun kan. Jadi jangan hantarkan kitab lain atas kitab tafsir di atas sekalian kitab-kitab yang lain kerana membesarkan dia, dan bahawa tiada menghantar ia akan kitab-kitab akan suatu yang lain atas kitab tafsir. Quran lagi lah. Jangan letak Quran paling besar. Ya, atas Quran tak boleh, kitab hadis tak boleh, kitab ulama tak boleh. Ni tapak kaki kapi laknatullah letak atas Quran ni. Ya, ni mufti Bangang, mufti Tolul Bangang bin Bebal gitu. Ada ilmu ngaji Pak Zahar, dapat doktor tapi bangang beban itu. Ya, sebab apa? Sebab mungkin stres. Besok anak kau kena rogol dengan kapi, besok dia kata saya stres lah nak rogol anak awak. Saya tak apalah, saya didik lah anak. Kita pergi didikan tak hukum. Habis hukum Quran tu hukum. Quran turun hukum tak payah pakai. Macam mahkamah tak payah buka lah. Kerajaan tutup mahkamah sebab mahkamah menghukum. Dia tak payah hukum, didik dia. Orang rogol orang pun didik, tembak orang pun didik. Bangang mufti Bebal panggil. Dia dengar ni Bebal. Hawa mufti. Setan kepala. Puaka. Letak jawatan dalam mufti, kau jangan nak kedara duit, senang lah. Banyak kerja lain. Tak, kau pergi kerja kontrak senang lah. Kan? Kau pergi kontrak, kau menyesatkan orang. Kemudian benda kau tak baru nak kata ambil tindakan. Nak ambil tindakan. Bermakna kau cakap tadi kau mengampu. Kau ni mufti ampusana wa ampusini. Dia mengampu je ni. Menyesatkan orang je. Dia ada ilmu. Aku tak nafikan dia ada ilmu. Ya, ilmu memang kau ada, doktor. Tapi bodoh melaksanakan kedudukan diri kau, menjalani hidup kau sebagai hamba bodoh. Kau takut pada makhluk, tak takut pada Tuhan. Bebal betul. Kitab Quran orang lacak, kau tengok sini susunan dia ni. Ya. Kitab tak boleh tak ada Quran. Ini kaki kapi laknatullah. Menatang kapi sial betul. Duduk geram tengok tuan ni. Allah, apa nak jadilah Malaysia ni. Pertama turun balak betul. Tapi balak kalau turun ni habis kena kita pun. Kena al-balak izan zala ammah. Balak habis turun umum. Itu salah sebab kita kena bercakap. Dan adalah tuan guru kami Burhanuddin menghikayat ia daripada satu syekh, daripada segala masyayikh bahawasanya satu alim fiqh adalah ia menghantarkan jubul, makna botol dakwat atas kitab. Tu kalau kita kan bolpen hantar atas kitab, tak perasan tu tunjuk kitab tu letak atas kitab. Botol dakwat letak atas kitab, ya, atas kitab. Maka berkata ia baginya dengan lugah Farsiyah, ya, Burnawabi, artinya apa? Tiada mendapat engkau akan manfaat daripada ilmu engkau, ya. Tak ada manfaat, tak ada berkat ilmu kamu. Itu kena mentakzimkan tadi. Semua benda ni kena mengaji. Lepas tu dia kata awal kau pondok kitab ni sebab adab, itu supaya dapat ilmu tu barakat. Dan adalah tuan guru kami Al-Qadhi Al-Ajal Fakhrul Islam yang dimasyhurkan dengan Qadhi Khan. Berkata ia, jika tiada berkendak dengan demikian itu, aku meringan-ringankan dan menghina-hinakan, maka tiada mengapa dengan yang demikian itu, tetapi yang aulanya bahawa terpelihara ia daripadanya. Mana jangan diletakkan atas kitab jadi apa? Waktu cakwat ke apa, jangan letak. Benda jangan letak. Jaga tu. Kadang kau tak ukur dia letak tu, lagi sampau. Dia letak tu ukur dia tu, handphone dia letak. Habis tu. Dan satu lagi, sengaja daripada membesarkan tersebut itu pula bahawa mengelok ia akan suratnya kitab. Kita menyurat kitab tu tulis dengan baik. Jangan kau tulis macam tulisan doktor pula, kau tunting. Ya, kalau kitab pula tunting buat gambar atau pergi ke budak-budak berkartun, jangan buat pasal bahaya tu. Dan mau tiada mengkecil ia akan dia dengan sebagai kecil yang tiada nyata. Ya, kita dobit kitab tu cantik-cantik. Kau tengok orang ulama dulu kan, dia tulis kitab cantik-cantik. Ya. Kebanyakan mereka banyak mengaji ilmu had. Tujuannya apa? Nak cantikkan tulisan Quran dengan hadis-hadis dan kalam ulama. Cantik, baca mudah. Ini dobit halus. Besoklah tu dah nak mati tak nampak.
ini bagi ke kaki nyamuk ni. Aku baca-baca lain, aku usik-usik patut bagi Arab jadi atas tidur bawah. Mana kecil-kecil? Oh, pun kaki nyamuk. Kaki nyamuk jadi bagi pula. Badan muka kau dobi ahlun nau. Dan dia akan sebagai kecil yang tiada nyata. Ya. Dan bahawa meninggal ia akan surat-surat di tepi serta dikecil akan dia. Melainkan pada ketika berhajat yang berkendak kepada ditulis di tepi dhabit dah, maka tiada mengapa. Tulis baik-baik, cantik, susun, senang baca kan. Itu di antara apa? Adab tu. Dan melihat Abu Hanifah radhiyallahu anhu akan seorang yang menyurat, yang mengecil suratan. Di dhabit kita halus kan. Maka berkata ia, jangan engkau mengecilkan suratan engkau, kerana bahawasanya engkau, jika engkau hidup nasaya sesal engkau. Mana kalau panjang umur kau, kau menyesal apa benda aku tulis ni. Ya, dah mati 20 tahun, mesti buka kitab balik ni, apa benda aku tulis ni. Dia pun dah menyesal, aku baca tu ya tak betul lah, gitu kan. Dan jika engkau mati, nak saya dimaki akan dikau. Orang anak begini, apa benda orang tua ni menulis macam ni. Ni kalau tulisan doktor dia kan, aku nak semak kitab dia pun tak boleh. Kita tak ulama dulu, kita tengok dia tulis cantik tu. Kita tengok pun sedar baca kan. Itu setengah daripada menghormati ilmu juga, ya. Supaya kita takzimkan, cantikkan tulisan dia. Itu di antara inilah, ya. Yang ni apa satu lagi, memaki akan dikau oleh mereka yang membaca ni. Maki mana apa? Dia maknanya apa? Dia tak sedap dengan kita lah. Orang tu apa dia tulis macam ni kan? Tak sedap. Dan jika hidup engkau dan jadi tua, dan daif penglihatan, mata berdagabun, dan saya menyesal engkau perbuatan engkau. Allah, sesal aku, banyak masalah sedap-sedap tu gurai aku dobit tak terang pula. Dah rugi lah. Kerana bahawasanya engkau tersakit daripada membaca pada waktu itu, sebab mata dah tak terang. Jadi bila dobit tu tulis terang-terang, clear, cantik. Itu di antara apa kita mentakzimkan ilmu tu. Dan hikayat daripada Syekh Al-Imam Al-Mujaddid ila akhir Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lana ya Allah. Fa inna khaira kullahu bi anta. Alhamdulillah. Subhanakallahumma